Soalan 2D pula. Okay, soalan 2D ialah 27 X kuasa 3 Y kuasa 6 darab dengan XY kuasa tak tahu sama dengan bahagi dengan something X kuasa 2 Y kuasa 3 sama dengan 3X kuasa tak tahu Y kuasa 5. Alright, so kita kena namakanlah kotak-kotak tu. Okay, so kita apa yang kita buat, namakan kotak-kotak yang ada kat atas ni. Okay, so kita start dengan kotak Y. Kotak Y ni kita labelkan dia sebagai A. Lepas tu kotak kat bawah, okay, yang sebelah ni lah, yang ni lah kotak mana ni, yang ni kotak ni kita labelkan dia sebagai B. Lepas tu kotak yang dekat sini pula, kotak belah kanan, kotak kanan dekat X tu kita labelkan dia sebagai C. Okay, okay, so jadi dia jadi apa? 27 X kuasa 3 Y kuasa 6 darab dengan XY kuasa A, bahagi dengan BX kuasa 2 Y kuasa 3 sama dengan 3X kuasa 2 kuasa C Y kuasa 5. Okay, so kita dapat macam tu lah. Alright, so yang kita dah bubuh tadi tu ialah yang ini, yang ini dan juga yang ini. Okay, ni 6 lah. Okay, alright, so kita move on. Kita akan buat step kiccer yang step 1. Okay, apa benda dia? Kita gabungkan yang ke atas tu. So kalau ke atas kalau dia darab sama dengan dia tambah kuasa. Okay, so ke atas, apa yang ada kat atas tu ialah X kuasa 3 darab dengan X kuasa 3. Kita ambil X dulu darab dengan X. Kalau X saja maksudnya X kuasa 1 lah. Okay, so kita tulis. So X kuasa untuk X, untuk X kuasa 3 darab dengan X sama dengan X kuasa 3 tambah 1, sebab X ni ialah 1 kuasa 1 so sama dengan X kuasa 4. Untuk Y pula, untuk Y kuasa 6, refer balik kat sini untuk Y pula, Y kuasa 6 dengan Y yang ni kuasa A. Okay, Y kuasa 6 darab dengan Y kuasa A sama dengan Y 6 tambah A. 6 tambah A. Jadi pengangka dia ialah, sorry lah tulisan tu makin teruk. 27 X kuasa 4 Y apa aku tulis ni, 27 X kuasa 4 Y kuasa 6 tambah A, macam tu. Alright,
Alright, so dah habis step 1. Kita pergi kat step 2 pula. Step kedua kita pula, kita bahagikan. Bahagi bahagian bawah ni. Okay. Lepas tu kalau bahagi dia sama dengan tolak kuasa. Tolak kuasa. Okay. So kat sini bahagi dia apa? Ni. Okay. So kita tengok dia ialah 27x kuasa 4 y kuasa 6 tambah a bahagi dengan b x kuasa 3 y kuasa salah x kuasa 2 y yang kuasa 3. So kita nak bawa dia ke kanan. Okay, ni nak bawa kanan. Okay, so berapa? 27 bagi dengan B. Okay, keluarkan X kuasa 4 tolak dengan 2. Bila ni bawa ke kanan, dia jadi apa? Dia dekat atas lah, positif jadi negatif lah, tapi dia naik ke atas, daripada bawah naik ke atas. So X 4 tolak 2, 4 yang ni tolak dengan 2 ni. Lepas tu Y pula, Y 6 tambah A kan. Y yang ni berapa? 3. Lepas tu kat sini naik atas, dia jadi tolak 3 macam tu. So sama dengan 27 per B X 4 tolak 2, 2 kuasa 2. Y sama dengan A tambah 3. Okay, tolak 3 dengan 6. So tambah 3. Alright. Lepas tu step yang seterusnya, step ketiga, apa yang kita buat? Kita samakan dengan sebelah kanan. Samakan dengan sebelah kanan. Sebelah kanan apa? Mana tadi? Ni dengan sebelah kanan. Okay, so kita nak samakan berapa tadi? Sekejap. 3x y5. Okay. So kita nak samakan dengan sebelah kanan. Sebelah kanan dia ialah sebelah kanan ialah 3x y kuasa 5. So kita bandingkan satu-satu. Okay, bandingkan satu-satu. Okay, so 27 per B sama dengan 3. Okay, sama dengan 3. Ni nombor kan, so kita samakan dengan nombor lah. Alright, so 27 kita ambil 27, B ni bawa ke sana sama dengan 3B ni bagi kan, atas ni dia darab lah. So 3B ni adalah 3 darab B lah. So B sama dengan ni bawa ke sini, 3 bagi 27, B sama dengan 9. Okay, so kita dapat B ialah 9. So dekat bahagian bawah so kita tahu B ni ialah berapa? 9. Okay, kita dah dapat jawapan dia. Okay, lagi bandingkan dengan kuasa pula. Tadi kita dah ambil bahagian ni kan. Sekarang kita nak ambil bahagian kuasa pula. Okay.
bandingkan kuasa X pula. Okay, so sebelah kiri ada X kuasa 2. Betul? Sebelah kiri ada X kuasa 2 kan? Okay. Sebelah kanan ada X kuasa sebelah kanan ada X kuasa C ni. Okay. Alright. So sebelah, kita tulis dulu supaya kita nampak. Sebelah kanan ada X kuasa C. So jadinya 2 sama dengan C, ataupun C sama dengan 2. Dia macam Aunty Fin cakap tadi lah, kalau asas dia sama, dia punya kuasa pun sama, indeks dia sama. So ini X, yang ni pun X, so dia sama, kuasa dia pun jadi sama. Okay, asas dia sama, kuasa dia pun sama. So tak payah buat kira dah, letak je macam ni dia dah betul lah. So C ialah 2. Alright. Lepas tu yang ketiganya pula ialah kita bandingkan kuasa Y pula. Kuasa Y. So dekat kuasa Y ni, sebelah kiri ada Y kuasa A tambah 3. Y kuasa jap. Ni sebelah kiri kan, ni kejap. Yang ni soalan dia, ni soalan dia. Ini soalan dia kan. So ni belah kiri, kita dah ringkaskan tadi, kita dapati Y A tambah 3. Okay, so kita tulislah pada kat sini, Y A tambah 3. Lepas tu sebelah kanan dia ada Y kuasa 5. Y kuasa 5 sebelah kanan. Mana belah kanan? Ni, ni Y kuasa 5 ni. Okay, ni kalau tak faham tanya tau. Jadi Y ni A tambah 3 kan. So A tambah 3 sama dengan 5 belah kiri, belah kanan. So A sama dengan, ni bawa ke sini jadi 5 tolak 3. So A sama dengan 2. Jadi kotak dekat Y tu ialah 2. Okay, jadi kotak kat Y tu yang mana? N ni ni kotak A ni, Y A tu ialah 2. Okay. Alright, so jawapan kita, jawapan dia sepatutnya ialah 27. Kita susun balik X kuasa 3 Y kuasa 6 darab dengan X Y kuasa 2. Kita tukarkan teruslah dengan nombor yang kita dapat tadi. So tadi B tu ialah 9, X kuasa 2 Y kuasa 3. Okay, sama dengan 3X kuasa 2 Y kuasa 5. Okay, so jawapan dia. Alright, I think